saya first time nak rasa. First time nak rasa. Tak apa, first time pun kita nak tanya boleh tak? Tanya, kalau dia jawab saya jawab. Yeah boy. Kita boleh tahu, ibarat yang kita beli dengan hak murah, yang mahal, dia ada dua rasa lain-lain kan. Kita dapat rasa. Dia kata tengok ni pun keras-keras lagi. Maksudnya crunchy tu ada lagi lah. 1 sampai 10. Saya bagi 7 lah. Datanglah Encik Cafe, boleh duduk, kita ada aircon, kita ada kerusi yang selesa dan kita ada free wifi ya, khas untuk students. Kalau students nak datang memang best buat assignment kat sini. Datanglah lepak sini. Ni adalah apa yang kita panggil ayam gunting combo B. Di sini kalau combo B semuanya campuran dia dengan fries. Kalau pilih combo A, campuran dia adalah dengan nasi. So ini satu ketul ayam gunting, kita pakai saiz XL dan fries tu lebih kurang 200 gram. So memang banyak lah. Kalau orang berusia macam saya ni 2 orang lah makan. Assalamualaikum. Saya Puan Anis Adlina, pemilik Icik-Icik Cafe dan juga pemilik Icik-Icik Kios di dalam UiTM Kedah. Kita jual apa yang kita panggil sebenarnya macam finger food atau fast food kan. Sebab tu nama tu Icip-Icip. Kalau tengok balik, dia punya maksud Icip-Icip tu adalah macam jajan. Kita start Disember 2018 di dalam UiTM Kedah. Kami tak ambil local supplier. Stok kami dari Ipoh. So rasa dia dah ada kelainan dekat situ. Itu satu. Duanya, kami sangat pentingkan SOP. Kita upgrade kita punya SOP supaya kita menghasilkan yang paling sedap lah, insya-Allah. Kita ada 2 pilihan sos, sama ada sos keju ataupun kita punya signature garlic mayo. Satu set ni 15.9. Kalau lain daripada ayam gunting dengan fries, kita ada sotong raja. Pun ada combo A, combo B. Kita ada filet ayam. Filet ayam tu dia macam kadang orang panggil ayam budak sekolah lah, atau ayam sate. Kita ada juga sausage jumbo. Lepas tu kita ada juga apa yang kita panggil bits and dips, moza stick atau bahasa jalanannya cheese tarik lah. Kita ada udang tempura juga bagi yang tak minat ayam. Pilihan ayam ada banyak. Yang paling laris adalah kita punya signature milkshake lah. Kita buka 3 petang sampai 10 malam. Buka tiap-tiap hari, tak ada tutup. Kalau video ni viral, tolong sangat-sangat jangan DM saya untuk tanya kedai ni tak mana, kedai tu tak mana. Lokasi dia senang je, belah ni. Kat belakang ni, Caltex Taman University berhadapan dengan AIMS University. Area Semeling lah. Icik-Icik Cafe. Let's go.